Assalamualaikum, selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan butang subscribe. Okay geng, so korang tengok nampak belakang aku ni ada parit kan. Hari ni aku nak mancing kat sini geng. Okay, semoga ada hasil lah geng. Semoga mencakup. Korang stay tune, tengok video ni sampai habis geng. Jom, let's go. Okay geng, so sampai spot. Hari ni kita nak pakai umpan apa je geng? Air dalam ni, air dalam. Okay, kita try pakai soft rock dulu. Kita try pakai warna merah dulu, soft rock. Agak tak mau nanti kita pakai soft plastik. Malam tadi hujan lebat gila geng. Memang lebat. So korang tengok air dalam. Air parit dalam. Sebelum ni dekat sini surut, kering. Bila hujan memang dia dah di dalam. Tak tahulah ada ke tak ada penghuninya kan. Kita try kacau-kacau dulu. Tak mau nanti kita pindah-pindah spot guys. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day, balingan yang pertama. Harap adalah dia kan. Oh tak kena. Ada tu. Ada tak kena. Ada, mesti adanya. Air dalam je. Kalau air surut ni. Oi, tak lekat kan. Makan lagi. Surut saja. Tu ada. 2 kali dia makan guys. Lama tak sampai sini guys. Penuh dengan rumput dah. Penuh dengan rumput guys. Biawak. Lama dia tak datang sini. Biawak dia tu. Kacau lah kau ni biawak. Strike curut yang pertama. Dekat kolam terbiar ni geng. Alhamdulillah. Curut sahaja. Kecil sahaja dia makan sentak terus. So kita release je. Kita bagi dia besar geng. Alhamdulillah. Bye.
lagi geng. Strike lagi. Strike haruan terbiar. Haruan terbiar, haruan kolam terbiar. Saiz sama tadi juga guys. Tu dia, jerut saja, comel. Tu bagi dia besar. Saya tangkap balik. Bye. Alhamdulillah. Cukup. Saiz sama je guys. Tak ada yang besar ke? Aduh sayang. Sayang. Aduh sayang. Aduh. Oh, kacau lah. Alright. Setelah dapat strike 2 ekor menggunakan soft rock, kita nak tukar umpan lah geng. Kita tukar pakai SP soft plastik. Ok, ni dia geng, soft plastik warna hijau, ekor merah. Pemberatnya di kepala, pemberat di depan. So nak try, saya pakai SP pula kan, mana tahu ada yang nak makan SP. Jom. SP kena korek-korek sikit. Harap-harap ada lah yang nak makan. Oh, makan guys. Sekali baling ni terus ada yang makan dah soft plastik ni. Tapi tak lekai. Tak apa, kita cuba lagi. Cakap guys. Besar sikit lah daripada yang tadi tu kan. Alhamdulillah. Guna SP juga je nak makan ya. So kita lagi besar lagi geng. Lagi besar. Nanti besar lagi kita tangkap lagi. Cukup. Alhamdulillah. Bye. Alah, lucu. Dengan umpan-umpan aku hilang. Ok geng, tu kat SP. Dia sudah tercabut dah. Kena gigit. Tarik, tercabut pula.
Oh, tak dekat. Itu. Jenis makan. Saya tahu jenis makan terus bawa larinya. Sekali lagi makan. Macam tu. Okay geng, so Alhamdulillah tamatlah mancing untuk hari ni. Santai-santai dia tadi kan. Sekarang pun baru pukul 10 9 minit. Santai-santai je pagi ni. Baru balik kerja, ngantuk lah geng. Dapat tapar, dapat strike berapa ekor tadi dekat kolam terbiar tadi kan. 3 ke 4 ekor macam tu lah kan. Curut-curut santai-santai. Alhamdulillah ada juga kan strike. Ada masa nanti kita repeat lagi kat spot tu. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jom kita balik.